mulai. Okey. Buat apa sikit dok. Kat dulu buat ketak. Okey, buat apa sikit. Okey. Ni. Ni jenis air dryer manual. Air dryer manual. Jenis kita boleh ngajah. Contohnya hok boleh ngajah kan. Kita nak ayat kalau ada bocor sini dok. Ada bocor contohnya angin kendai dah. Puff. Kendai dah. Puff. Tapi ada angin bocor ada sikit sini. Ada angin bocor sini sikit ah. Lepas tu kalau ada angin bocor gitu, terang ngajah goni dulu sikit. Ketak dulu. Hok jenis pakai lelaki, hok ngajah manual. Ngajah sikit ah. Ketak balik. Lepas tu dia tutup dok, dia berhenti angin dok. Lepas tu tunggu lama sekali lagi. Biar angin tendai pula. Kalau bocor lagi, terus kemas sekali lagi. Sikit aja ni banyak ulang. Ulang. Okey, dia berhenti dok. Lepas tu pakai kira ke ni. Tunggu angin lepas pula. Angin tendai balik. Kalau bocor juga, punah gua ni. Tukar. Ataupun tukar repackit. Dia repackit dia begini lah. Dia kalau bocor sini, gua ni ya, dia bocor. Mana dah berarti dia? Mana dia? Ni. Ni ya bocor, dia pakai O-ring sini. Hidup sini. Ni gitu lah. Kita bocor. Gini. Lepas tu cepat ngajah ni pula. Cepat ngajah ni pula. Hidup sini. Hidup gitu lah. Ni gini, ni gitu. Lepas tu dia sebenarnya gini. Ni duduk dalam ni duduk ke gini. Lepas tu spray. Lepas tu lapik dia. Lepas tu buburan ni. Okey. Lepas duduk gitu. Lepas tu jet lah. Jet okey. Boleh buat ni dulu kan dia ni. Ni aja. Ni ada gapo pun ni. Yang untuk pakai spray tu. Spray ngabar dia. Boleh juga itu pejek. Ikat sikit-sikit. Sebab tu jenis pakai skin panjang. Kita boleh ikat sikit-sikit.